Kami nak pokok dari masjid. Yang timur timur dari itu tu. Yang timur macam Di sini menggamit memori, bercerita kehidupan masa lalu, membina harapan baru, mencurahi pengetahuan buat generasiku. Jadi pagi ini izinkan saya share salah satu basic sebenarnya Jalil tanya boleh mengajar tak? Saya guna kejayaan juga. Saya ada sahabat yang ada kedai-kedai jual barang-barang sunnah macam jual kurma semua. Jadi setiap tahun lepas musim haji masa raya apa semua Ramadan, dia akan ada banyak kurma yang banded. Jadi kurma banded ni dah keras, dia dah tak boleh jual. Jadi dia akan jual. Memang adalah mereka yang pada high end yang sanggup bayar lebih. Dia juga gunalah pure butter. Kalau you punya customer, you kata dia nak beli harga yang rendah, takkan dia nak guna pure butter kan? So you gunalah macam butter cup ni pun dah consider mahal juga. Sebab sekarang yang satu tong besar tu beberapa tahun lepas RM60, sekarang dah RM95. Jadi kenaikan harga barang besi memang tinggi lah. Jadi yang ni pilihan. Dan saya kecil sikit sebab tak tahu berapa orang kan. Jadi saya bawa ada 3 pilih je. Okey, cuma berapa lama bakar? Suhu dia kalau apa ni 1.4. Okey, berapa lama lebih kurang? Kalau rendah, kita boleh lebih kurang yang 300 kan, lebih kurang dalam setengah jam. Plus minus. Okey, alright. So ini kaedah dia. Okey, jadi kalau ada apa saya dia satu explain saya ni siapa nak ambil apa yang ada. Ya, bagi-bagikan dia. Untuk jangan tiba-tiba. Ada yang ni untuk tiba-tiba. Ada pegang-pegang. Okey. Ada baju ni bagi yang baca ni. Nah. Ayam boleh. Okey, telur dekat depan tu dah basuh dah. Ya. Banyak dalam tu ada.
Alang kabut. Okey, dapur dia. Tunjuk sikit satu kat sini. Tunjuk sikit. Fokus sikit, fokus. Menampak. Coba ya. Yang masak. Muka-muka yang masak. Jadi sekali semua. Jadi ada cuma ini saya sudah kalau kita Kena lawan lah sikit. Lagi cun. Makcik-makcik. Ni semua bakal besan. Tak, dia punya power tu sama lah 25 juga. Pakai. oh kan dia yang menyebabkan dia 25 ke 30 tu ikut saiz ni bukan pasal apa. Mana motor. Mana baik. Salah.
Ada apa tadi lah. Mak ni bang. Okey, yang ni tadi. Okey, Ros. Balik ya. Satu je lah. Ada mic ni nak promote. Dia tak ada apa sangat pun. Cuma kongsi resepi dan sedikit ilmu. Jadi harap benda ilmu ni boleh dimanfaatkan. Semoga orang kata boleh diperpanjangkan untuk orang kata kegunaan masing-masing lah. Jadi kita berkongsi ilmu, insyaAllah harap ada manfaat untuk semua orang. Okay? Berbalik kepada cara tadi. Okay, tadi dah buat kan? Boleh. Gantilah kurma dengan buah prun. Ataupun saya satu lagi, kita atas tu letak dia almond flake. Padam yang nipis-nipis tu tabur dia dekat atas. Pun boleh juga. Pun ada value mahal juga. Orang kalau badam tu automatik orang tahu macam mahal. Boleh je nak gunakan badam tabur atas. Memang mahal. Okay, alright. So cara dia tadi untuk meringankan satu teaspoon. Jadi dia kena separuh dia daripada tadi. Jadi kalau yang mana yang terlebih tu, kalau dia dah terlebih kembangkan terasa baking powder tu, itu sebab mungkin sukatan baking powder terlebih. Okay, alright. Urusan saudara Wan, panggil Cik Wan, Cik Wan Noh ya. Okey, tuan-tuan, puan-puan, tadi dapat penjelasan macam bagaimana nak buat kek hari ni, tapi malangnya kita merancang, tapi Allah juga yang menentukan. Hari ni kita tak dapat nak saya kan nak rasa kek tadi tu. Saya baru sadar tadi, yang majlis kita jodoh. Dia kata nak makan kek kan. Masih nak berat. Jadi nak buat kek tadi. Tengok orang tua tu. Jadi kalau radio tu kita masihlah. Bahan dia pun ada sikit ni. Kalau buat je nanti boleh datang lagi. Amalan pun lagi. Ada sikit. Jadi saya ucapkan tahniah lah pada ahli saya semua. Walaupun hari ni datang agak sikit kecewa lah. Mesti ada kecewa tu. Saya faham. Kita datang pun kita nak baca tu sampai ilmu yang kita dapat. Tapi cuma akhiran tu kita tak dapat nak merasa kek yang patut kita rasa hari ni. Jadi walaupun bagaimanapun, insyaAllah puan-puan semua dari ilmu tadi, puan terus cakap dia akan buat kek tu, dia akan bawa pawai lah. Saya buat pawai, terima kasih lah saya. Ya. Jadi kalau itu dah Cik Ros saja, puan Ros saja. Orang lain buat lah. Ini kita akan bagi dalam terus bila tarik ya. Ini satu program yang baik ya. Buat kek itu baik. Baik kita pun dapat rasa kek dia kenyang. Tapi ini dari segi kesihatan ni mengemas perlu 2 bulan. Ya, mengemas perlu 2 bulan. Jadi pendengaran kadang-kadang mungkin suami kita cakap lain, isteri cakap lain. Isteri kata tu ambil kata air dulu. Suami dia ambil tangan dia lalu dia ambil dia nak dia. Bergaduh lagi. Jadi kita tak tahu ya. Jadi dengan ada komplain ni Nambah sikit. Okay. Okey. terima kasih kepada Chef Wan Noh. Terima kasih, Chef. Terbaik.